Harga emas naik tinggi. Sesuai ke saya jual emas sekarang? Bagus soalan daripada penyimpan emas ini. Maksudnya beliau menabung emas sambil mencari ilmu. Menurut mentor saya, waktu yang paling sesuai untuk kita jual emas ialah pada 3 keadaan. Yang pertama, kecemasan. Terdesak nak guna duit atau ada hal kecemasan yang memerlukan tunai segera, emas sangat mudah dicairkan untuk mendapatkan tunai. Yang kedua, pelaburan. Jual emas untuk peluang menjana keuntungan yang lebih baik, seperti dijadikan modal pusingan berniaga atau membeli aset yang lebih menguntungkan, seperti hartanah di bawah harga pasaran. Yang ketiga, capai matlamat. Apabila kita sudah mencapai matlamat simpanan emas seperti yang ditetapkan sebelum memulakan simpanan, contohnya tabung pendidikan anak-anak, tabung perkahwinan, tabung deposit beli rumah, tabung pergi haji, tabung persaraan dan sebagainya. Jadi, tanpa 3 sebab ini, amatlah tidak bijak untuk kita menjual emas simpanan kita. Penyimpan emas yang berilmu tidak akan menyimpan emas sesuka hati. Ini kerana emas merupakan alat kewangan yang digunakan untuk kita mencapai matlamat kewangan dan bukannya sekadar buy low, sell high. Yang paling penting, tetapkan matlamat sebelum kita memulakan simpanan emas. Nak mula menabung emas dengan ilmu? Jom saya bantu sebaiknya. Sedia rujuk video saya untuk langkah-langkah pendaftaran secara percuma.